Tahan lagi. Tahan lagi. Komah tak tahan lama. Kita faham. Okey, mula. Tarik naik atas. Kita lepas, kita sebut Allahu Akbar. Lepas. Sekali lagi akak. Tarik, tahan. Lepas, Allahu Akbar. Kita sebut sekali. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Jaish Muhammad saufa ya'ud. Saya nak buat video sikit. Saya sebut kita pahlawan. Pahlawan subuh ke subuh macam Jumaat? Pahlawan subuh. Habis hari ni habis esok ada ayah dah. Ni kita ramai-ramai ni. Kita nak sebut sekali. Aja lambat. Masya Allah. Masjid Al-Ikhlas, Bangor Tuan Muda. Ramai ni. Saya sebut kita pahlawan. Sambut apa? Sendung. Duk pahlawan mana? Okey, insya-Allah kita semua pahlawan. Takbir. Pahlawan. Takbir. Takbir. Alhamdulillah, moga-moga Allah bagi istiqamah pada kita semua. Nak sambung senang ke nak jalan dah? Nak jalan dah? Jalan ke sambung? Nak jalan ke nak makan? Allah Akbar. Dah boleh jalan ke? Ready dah? Boleh? Tulis senang lama ngah. Apa baru? Dan saya kena jalan bawah ke atas highlight ni? Okey, sebelum kita jalan. Siapa hak bawa telefon, waktu baik telefon. Hak bawa, hak bawa dah belah. Waktu baik telefon, buka kamera, selfie, pusing ke sini, selfie ramai-ramai. Pusing kamera, selfie sini. Ustaz Idham main sini, Ustaz Idham. Ustaz Idham sini. Siapa ada kamera lu? Selfie. Reti tak selfie tu. Tak pandai, tak apalah. Ambil gambar selfie lu. Selfie lu. Mai dekat sikit apa? Mai apa depan sikit? Cikgu Awi. Suruh baca doa Haji Mak dah baca. Okey, mai dekat sikit. Ambil. Okey. Awak kenangan dengan YB. Mai dekat sikit kak. Depan sikit apa? Puan amat sikit depan sikit. Okey, Habib dah kodak. Boleh kita jalan? Ingat, hak jalan ni KG daftar tengah jalan lagi supaya dapat peluang untuk cabutan bertuah. Okey? Okey. Depan ni. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Said. InsyaAllah kita akan mulakan 10,000 langkah. Jangan kejar-kejar kita ikut je highlight dan ikut yang berhormat dan Al-Fadhil Ustaz Said untuk perjalanan kita pada pagi ini, insyaAllah. Okey, Baiklah. Biasa. Okey. Kontak mula tu. Telefon. Banyak mas. Dia nak masuk dia. Makassar. Okey,
baik. Laju sikit, laju sikit. Laju sikit. Tolong belakang lagi sikit. Jauh jangan ni. Dah. Laju sikit, laju. Asap. Laju ni. Golok. Slow sikit. Baru slow. Slow lah sikit. Baru tak slow dah. Pi. Kamar buka kamar. Kamar. Kamar tu. Gini. Oh ni, perlu ambil ni nampak gambar. Jom tengok je, buka sikit. Dia sakok ustaz. Ustaz tu sakok. Last score tu kena ambil Kuala Muda ada ada dok tembak. Okey. Ini dah dapat tolong. Ni, dorong. Motor body dia juria lebih. Muda orang je lah. Dah lah benda tu. Denung mana belum? Tangga budak. Lagu ada. Lagu ada Lagu tak ada. Lawak. Buka mic buka tak? Itu je. Lawak out. Lagu sejahtera. Kami go. Laju lah yo. Slow sikit. Yang wati.
Slow sikit. Utuh.
stop dulu. Berhenti dulu. Biar orang dapat ambil gambar, biar nampak lah. Utuh lah. Tak, tutup tu biar mic. Ya. Mic ada tak? Mic ada tak? Duduk dalam barisan. Tak payah mic kat tepi, tak lembu ada. Duduk dalam barisan. Kita nak orang belakang mic penuh rapat, nak ambil gambar ramai-ramai, biar nampak. Kita di jalan yang lurus. Baru nampak kehadiran ramai mana bagi ni. Awi, pijak tak lembu tu lah. Baru sebut tak lembu tadi. Siapa nak tengok tak lembu, belah kanan. Siapa nak kenal tak lembu, belah kanan. Arah belakang, rapat nak ambil gambar ramai-ramai ni. Mana muslimat ada apa lagi? Muslimat kita lah, dia tengok kain, tengok tudung, dia tengok makuk, singgah kedai. Baru nampak ramai-ramai. Lepas kan? Okey, baik. Ikut tempat sesuai untuk ambil gambar ramai-ramai. Dia nampak sterik. Ambil. Biar dia nampak crowd dia penuh. Tunggu jap. Dah nampak betul. Lambat. Kameraman suruh lambat. Okey, kita ambil gambar sekali ramai-ramai. Muslimat biar siapa tu? Ada pijak tai lembu tau. Kain pelekat tu kilah kuat sikit. Okey, angkat tangan lambat. Video dia tak? Video tak? Bilang. 1, 2, 3. Mic ada dua. Ambil video start tak? Letak mic. Dia benar pegang. Okey. Sekali lagi lambat. 1, 2, 3. Saya bilang ambil je. Okey. Okey, jalan. Ambil mic. Ambil sofa pula. Baik. Mari sini. Okey, sambung jalan. Sofa. Sofa kalau meja makan kau. Meja makan. Jalan. Okey, jalan.
Cipang lu telefon mu tu mu. Salah. Mana sudah scan, mari depan ni. Mana sudah scan dah tu, mari depan sikit dah. Kita bagi ruang kepada orang nak scan tu untuk dia scan. Supaya dia dapat scan dan dia tidak terlepas untuk scan. Aduh, tinggal dia. Aduh. Ekor belakang tak sampai lagi tu. Jadi yang sudah dah tu minta bagi ruang kepada ekor belakang tu nak scan. Jom. Kamera je. Oh, sorry. Tepi sikit. Ke depan sikit dah. Yang sudah dah tu ke depan sikit. Yang scan dah nak isi maklumat tu ke depan sikit. Sebab muslimat pula nak masuk kawasan untuk scan tu. Elak. Okey, semua scan ya, sebab akan berpeluang untuk mendapatkan jabatan bertuah sebanyak 21 cabutan. Dan hadiah utama berupa satu set sofa. Jadi pakat scan belaka, insya-Allah ada rezeki. Kepada yang sudah dah scan, tengah ngadak telefon nak isi maklumat ke depan scan. Sebab ada muslimat pula nak masuk tu. Orang ngadak telefon tu scan dah nak isi maklumat ke depan scan. Ke depan scan boleh isi kau maklumat tu di telefon. Bagi peluang orang lain pula nak scan ni meja tu.
Kalau tengah isi maklumat tu, ke depan sikit. Supaya meja scan tu bagi ruang orang lain pula scan. Kalau tak ada telefon, sila nyatakan nombor IC kepada petugas tu. Kalau tak ada nombor telefon, kalau tak ada bawa telefon, sila bawa bagi tahu nombor IC kepada petugas. Kalau scan dah dan tengah isi ke depan scan, kita bagi ruang kepada muslimat pula tu belakang tu untuk scan pula, menggunakan ruang tersebut untuk scan dan isi maklumat yang diperlukan. Metode mari ke depan belakang tu, sudah ada tu rasa newa-newa situlah. Tempat tu untuk scan pula. Okey, air disediakan di atas meja sebelah kanan dekat padang tu. Air disediakan di sebelah padang. Di sebelah kiri tuan-puan. Kabar dia orang mari orang sudah daftar apa sikit. Kabar dah kan. Dah dengar. Kuat ni. Dah. Berapa kali? Itu apa kau nak kata? Kalau sudah ada daftar tu nak sembang-sembang ke depan deh, sebab ruang tu ramai lagi nak masuk untuk daftar tu. Panggil oh. Ini amal. Suruh mari depan. Dah kosong banyak ni. Dia dengar situ tu. Kalau sudah ada, minta ke depan sikit. Kita bagi ruang kepada orang lain nak daftar pula tu. Orang lelaki yang sudah ada daftar ke depan. Orang lelaki sudah ada daftar ke depan. Kita biar puan pula masuk untuk daftar tu. Kalau ada tadi dah sana. Ada dah banyak dah. Sudah lagi. Ada sangat dulu gitu ni. Dia keluar dah, ada dulu gitu.
muslimat. Lagu tembak nak jadi.
tahu dia.
Jom, jom. Lepas ni tak risau lagi rumah kena intai orang jahat sebab aku akan menyalih setiap kali ada orang asing masuk dalam bunyi bersama. Dunia yang berubah, perubahan melingkari laksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Dunia yang megah dengan misi yang gagah, kerana perpaduan kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Mulanya sekarang berjalan dan dilaksana, seia sekata, sehati dan sejiwa, membina masa hadapan menuju kejayaan. Kita semua Malaysia, harmoni saling menghormati. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara. Okey, tahniah kepada peserta 10,000 langkah pada pagi ini. Tahniah kepada semua. Lambat sikit, lambat sikit. Kita nak makan dulu, kita nak jabut dulu kan? Allah. Dan juga Al-Fadhil Ustaz Sainul Hisham. Jadi kepada semua yang baru sapa boleh terus ke meja ataupun kaunter pendaftaran untuk ambil nasi lemak, untuk ambil nasi lemak dan juga air untuk sarapan pagi ini. Tahniah kepada semua yang berjaya tamat ke garisan akhir. Ya, betul. Okey. Boleh ambil nasi lemak dan air. Satu soalan InsyaAllah kita bersarapan dengan nasi lemak pada pagi ni. Baru sampai tu jangan duduk lalu dah. Baru sampai tu senang-senang dulu kejap. Okey, cool down dulu. Jangan makan lagi. Tenang-tenang dulu. Baru sampai tu senang dulu, jalan-jalan dulu. Jangan duduk lalu. Ikut Ustaz Said nak senang kejap gitu. Nasi lemak dah apa duduk tangan tapi jangan makan lagi. Cool it down dulu. Tahniah kepada semua yang berjaya ke garisan PAP pada pagi ini.
Tahniah Ustaz Syahid. Nampak macam tu dulu. Okey, kepada peserta yang baru sahaja sampai, boleh ambil sarapan pagi iaitu nasi lemak dan air. Mana baru sampai tu, jangan terus makan. Cool down dulu, tenang-tenang dulu, baru boleh makan. Tahniah kepada semua para peserta sekolah Ibrahim. Selamat datang kepada Ustazah Tuan Ruslina binti Tuan Sulaiman serta rombongan para muslimah. Selamat datang kepada semua yang baru datang, yang baru sapa, bolehlah senang-senang dulu, jalan-jalan dulu. Yang tu boleh ambil nasi lemak dan juga air. Boleh ambil nasi lemak dan juga air dan sarapan dulu. Lepas daripada ni barulah kita buat sambutan bertuah, insya-Allah. Okey, selepas anda semua bersarapan, jangan balik lagi deh. Sejurus sahaja kita semua siap sarapan, kita akan langsungkan acara cabutan bertuah. InsyaAllah untuk bagi acara 10,000 langkah pada pagi ini, kita ada 21 unit hadiah cabutan bertuah. Di antaranya, kenapa tu Ustaz Abang? Nampak basikal tadi, 3 buah basikal.